Bantuan khas keuangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Bantuan khas kewangan RM500 ni sangat membantu saya dalam persediaan menjelang Hari Raya untuk membeli baju raya, kuih raya tu yang penting. Terima kasihlah kepada PMX di atas keperhatian beliau. Alhamdulillah lah. Okay, kita dah direzekikan tu walaupun 500 tapi tetap ada bantuan. Menampung pekerjaan yang kita terlibatkan untuk belanja untuk raya ni kan. Mesti banyak belanja. Okay, terima kasih PMX kerana keprihatinan PMX ni dapat membantu kami. Terutamanya kami adalah kakitan kerajaan ni lah. Jadi di zaman yang konflik ekonomi ni masih ada bantuan untuk rakyat Malaysia, terutamanya penduduk awam. Terima kasih banyak. Okey, bantuan khas kewangan RM500 ni sangat membantulah dalam persediaan menjelang Aidilfitri ni yang bakal tiba tak lama lagi kan. Saya terima kasihlah kepada PM kita atas keprihatinan beliau. Dia membantu jugalah dari segi persiapan untuk raya seperti saya nak beli bahan-bahan dapur, untuk kita servis kereta kan, untuk jalan jauh. Sikit sebanyak dapat meringankan untuk persiapan menjelang Aidilfitri yang bakal menjelma tak lama lagi lah. Sebagai penjawat awam, saya terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana cakna dengan bantuan yang diberikan. Terima kasih. Penangan saya lah kan. Okay, Alhamdulillah lah kita dapat bantuan BKK. So bagi saya BKK ni sangat membantu saya lah nak melengkapkan persiapan hari raya. Contohnya kita dapat beli baju raya, kuih raya, baju anak-anak. Lepas tu dapat guna duit tu untuk travel balik ke kampung. Saya nak ucap terima kasih PMX sebab bagi bantuan khas kewangan pada kami walaupun 500 sangatlah bermakna. Assalamualaikum, saya sebagai pesara. Saya rasa bantuan ni banyak membantulah. Pastilah PMX masih teringatkan rakyat-rakyat yang macam pesara macam kami ni kan.